Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, kali ini perkongsian saya cara buat puding ala-ala karamel. Okey, puding ni kita menggunakan air gula kabung ataupun gula Melaka pun boleh. Kalau tak ada, guna gula merah pun boleh. Dia ala-ala karamel, cuma kita tak guna gula yang dihanguskan tu, kita tak guna. Kita guna gula kabung sahaja. Jadi tiadalah ada rasa pahit-pahit tu, tiada. Ada rasa berlemak dan sedap. Okey kawan-kawan, jom kita lihat bahan-bahannya dan cara membuatnya. Kita memerlukan 1 tin susu cair, jenis apa pun boleh, 1 cawan susu segar, 2 sudu besar tepung kastard, 1 sudu besar gula pasir, 1 sudu besar serbuk agar-agar tanpa warna. Okey, kita masukkan serbuk agar-agar 1 sudu besar ke dalam bekas. Kemudian kita masukkan pula gula pasir 1 sudu besar. Kemudian kita masukkan 2 sudu besar tepung kastard. Seterusnya kita masukkan 1 cawan susu segar. Seterusnya kita masukkan 1 tin susu cair. Okey, dah masuk ke semua bahan tu, bolehlah kita kacau rata. Pastikan tiada ketulan tepung ya, biar semua tepung kastard tu larut ya. Okey, barulah kita masak di atas api menggunakan api sederhana arah perlahan. Kita hendaklah sentiasa kacau sebab tepung kastard tu dia mudah pekat ya. Okey, kita kacau-kacau dan kita tunggu sehingga mendidih. Kemudian barulah kita tutup api. Okey, kita basahkan dahulu bekas acuan dengan air supaya nanti senang kita nak tanggalkan puding tu nanti ya. Okey, dah kita basahkan dengan air, barulah kita tuangkan adunan tadi ke dalam bekas acuan. Okey, yang ini saya menggunakan gula kabung 1 ketul besar jugalah. Okey, seterusnya kita ketuk-ketuk je bagi dia pecah supaya mudah larut lah. Kita masukkan ke dalam bekas dan masukkan 1 cawan air. Okey, nak kasih wangi kita boleh masukkan 2 helai daun pandan. Okey, kita kacau-kacau dia supaya dia cepat larut. Bila gula tu dah larut, air gula tu dah mendidih, bolehlah kita tutupkan api dan kita keluarkan daun pandan tu. Kalau dah sejuk nanti, air gula ni dia akan bertambah pekat ya. Okey, puding kita sudah agak keras dan kita dah keluarkan daripada peti ais. Maka sejuk tu memang sedap sangat-sangat. Okey, kita bolehlah congkel menggunakan lidi ya. Okey. Seterusnya bolehlah kita tuangkan air gula kabung ataupun gula Melaka ataupun gula merah tu ya di atas puding tadi. Okey, kita tuang tu jangan banyak sebab air gula tu manis. Kita agak-agak je ya. Okey kawan-kawan, rasa puding ni memang sederhana manis lah kalau puding dia je. Tetapi sebabkan air gula tu manis, maka dia akan jadi manis lah. Jadi kawan-kawan, tuang tu jangan banyak lah air gula tu ya.